Kau apa plan this year? Aku nak pergi Thailand bulan depan. Thailand bulan depan. Aku Singapore next week. Aku? Ha. Kejap lagi New York. Aku nak pergi main winter dia. Nak main-main salji. Bulan ni mana ada salji main kat ni? Ada lah. Bla-bla pedalaman tu ada. Cuba tengok gambar awet aku. Wih. Lawan. Aku tak main Asia. Tengok. Ni girlfriend aku. Bini orang main, bini CR ni. CR kahwin tu? Ha? Aku yang setting kan. Aku bagi CR. Kau ambil lah girlfriend aku. Ini satu barang limited editionnya. Kau tengok Kau tunggu jap. Aku tunjuk barang aku. Ada. Ni. Baru sampai tadi pre-order. Ni barang-barang mahal ni. Barang-barang rare. Nantilah aku check. Tapi ni barang lagi limited. Ni korang tak pernah ada lah benda ni. Ini dia bro. Mr. Potato je main. Aku World Cup tahun ni memang aku sokong France lah. Aku Portugal. Portugal lah? Aku Brazil bro. Sejak Wayne Rooney masuk lagi dah. Wayne Rooney. Rooney England man. Ada dalam Brazil lah. Korang tak tahu ke? Sebab tu Brazil paling banyak pingat World Cup. Pilih pingat yang rendah-rendah. Apa? Brazil kan, Neymar main. Oi. Itu pun sebab aku yang cadangkan. Aku cadangkan dia masuk. Tak boleh masuk. Apa main macam ni? Kau kalau terpaling bola man, cuba kau explain game ni sambil makan Mr. Potato Balls Ghost Paper ni. Boleh, tak ada hal. Defend tu, sepatutnya tak main kat defend. Bagi dia main referee. Referee tu patutnya jadi Ghost Paper je. Padang ni patutnya dia tak pakai rumput. Dia pakai kapet. Dia ada air. Go! Unggul. Sepatutnya tukar referee ni. Dia tak boleh macam ni.